Baik. Tapi mungkin dengan sebab cocokan mata oleh Aizat tadi akan menyebabkan Haziq semakin padu. Saya rasa itu mungkinlah. Kita tengok. 6 sama. Betul lah. Maknanya tadi Swiss yang Ijat tekan tu betul lah tu. 8-6. Nampak memang berhasil lah. Baru saya tahu. Rupanya Haziq ni kalau nak power kena cocok mata dia. Gitu. Dayang tu dah lama sejuk tu. Tapi first ball daripada Sion ke belakang pula. Betul-betul Maknanya mungkin tadi sebab Sion tu gelak kuat sangat. Jadi Haziq membalas dia. Kau gelakkan aku tadi, aku kena cocok. Siap kau. Baiklah, kita teruskan perlawanan. 12-6 setakat ini. Haziq slope sebiji, tengok. Mata akhir. Ini satu servis berdebu. Terus pergi. Mata menang Malaysia. Kemenangan. Kan berdebu jatuh kan? Nampak kan? Malaysia menang guys. First set 15-6. Mudah